This is Rasiana Riza. She makes vlog, daily life videos, travel, memories, nothing perfect, just real moments as it happened. She still learning, growing at her own pace. So if you're here, you're part of the journey. Welcome to Rasiana Riza's channel. Makan dekat Tuan Mi. Ramai korang kedai dia. Taklah dengar ketak. Okey, ni minum air je Mana nak makan mic? Ibu ada apa? Nasi goreng kampung. Nasi ibu kampung. Punyalah banyak kat Tak sini. apa, ibu dah makan tu. Serius lah. Ya, ya. Baik dimasak kat rumah je nasi ibu kampung. Lain. Ni orang sediakan. Mi goreng daging selambak. Mi goreng special. Ni cuba tanya dengan dia nanti. Ada tak nasi yang pakai ayam kalau pergi nak pergi jauh? Kuih tiaw goreng. Goreng daging ni kat sini. Ni ada nota. Ibu makan itu hari kuih tiaw goreng special ke kuih tiaw goreng daging? Selambak. Ni kuih tiaw goreng daging selambak. Ini lah banyak ni creamy pasta ni. Pasta seafood. Nasi goreng. Nak kuih tiaw goreng daging selambak ni kuih tiaw acar kuih tiaw ke kuih Itu tiaw? yang tu betul hitam tu. Ha? Ni? Nah. Ibu ada yang mana? Entah, tak ingat. Ni ke ni? Daging selambat sebab daging dia banyak. Kuih tiaw goreng special. Dek. Nak tanya ada tak yang ayam je? Nak kat Yang situ. ni ada berair ke tak? Ni Dia berkuah ke atau kering? Kalau kering yang ini tak? Kuih tiaw goreng ni. Oh boleh request. Oh okey. Nak ni lah kita nak berkuah. Beza special. Banyak nanti ibu boleh share dengan aku. Jangan habiskan. Boleh. Bukan senang tau nak makan luar. Ni tahun depan lagi. Jauh lah. Tak apa, tadi ibu pula lah. Titisan. Bu, dia ambil kuih tiaw goreng daging selambak. Tapi kalau minyak ayam, noted kat situ. Ayolah. Nak ayam saja. Tak nak daging, tu dia kat situ. Tukar ayam lah, bukan nak ayam. Tukar ayam. Ayolah, nak ayam saja. Minuman. Apa minuman? And kos haus. Kenapa tak lain eh? Patutnya pergi duduk sini, Bu. Nampak ibu sekali. Tak payah. Kenapa? Kenapa tak lain? Nampak. Kan dia belanja beli ibu makan. Kakak RM7.9. Oh, mahal lah rate ibu. Ha? Rate ibu mahal lah. Aduh, tak mampu lah. Tu lagi royalty lagi. Rate ibu dalam 1 jam dalam Jam dalam RM1,000 lah. 400 lah. Mahal Kan? sangat. Mana aduh. Ramai orang yang boleh dapat makan lagi ni. Tak apalah, sabar. Nak air. Air ibu apa? N009. N. Mana N? Mana air ibu? Rahsia. Itulah kalau lambat lagi order ni kau ramai.
ni. Kopi ais blended. Bos RM10 je tiga ibu punya menu. Nak blended. Yang ais blended. Tak nak air api ya. Teh ais ni ais banyak. Teh ais ke kopi lah. N00 apa tu? N009. Kopi ais. Ais banyak daripada. Ini dekat situ. Ais kurang ais. Ni nak order ais strawberry ada apa? Yang mango tak ada. Tapi strawberry RM14, coklat Oreo RM13. Kalau RM1 je ni nak kena minum lah. Kan latte butter. Nak satu 003 lah. Kita order strawberry. Satu. Dah siap. Harap-harapnya sedap. Tak mengecewakan. Dah bucu-bucu kan? Nanti lambat. Meja 21. Meja 21. Dia dah declare kan? Meja 1. Tak nampak. Comel kan? Macam robot. Yang Mikiau tu tak nak daging kan, nak ayam. Kalau nak buku kena tulis ke? Kena. Kalau kita dapat yang sebelah ni best sikit. Tak ada orang. So dah sampai bil dia. Sebelum kita makan ni nak tunggu lama benar. Orang ramai kan. I order kopi ais, nasi goreng kampung biasa. Walaupun mak I boleh masak nasi goreng, tak tahu kenapa dia order nasi goreng yang berharga RM6.90. Okay, tak apa. I order ais blended untuk strawberry ice. Okay, lepas tu dengan kuih tiaw goreng berkuah. Ni daging, tak payah tukar jadi ayam sebab I tak boleh makan daging. RM12.90, total RM36.80. For me okey je sebenarnya. Sebab mak I kata dekat sini portion dia banyak. Sekejap lagi I tunjuk korang portion dia banyak tu macam mana. Wah, sedap. Kita nak try nasi goreng yang mak I masak. Yang mak I masak. Yang mak I sebenarnya dia boleh masak kat rumah. Tapi tak faham kenapa dia nak kena order. Pedas tak? Cili padi. Tak. Tapi memang ibu boleh buat kat rumah. Alas. Dalam pun tak nasi goreng. Dah. 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 Habis kan? Takut ibu ambil meti lebih banyak. Tapi memang sedap. Yeah. Ice blended. Special. Sedap. RM14. Nanti lah kuih tiaw tak aman. Sedap je. Dia boleh makan biji-biji. Okay. Ni ayam ni ambil. Takkan. Tukar ayam. Dah lah. Mungkin sebab dia punya ni kot, ni jadi kena. Bismillah.
makan dah kenyang. Minyak. Kat sini memang tak ada internet. Ha? Kat sini memang tak ada internet. Tak. Tak ada. Yang ibu PCB tu? Lah supaya orang menikmati. Sedap. Tapi dia tak boleh lawan yang kat Kelebang. Ya. Oh. Tapi dia okey. Sedap, tak adalah rasa macam tak. Okey bang juga. Ya. Macam manis. Dia macam kicap banyak. Hmm. Mungkin dia tak pedas pun. Hmm. Okay, kita ni kuih dah habis. Tapi memang portion dia banyak. Nasi goreng habis. Portion dia memang banyak. Okay lah. Lebih murah. Okay, kita dah settle makan korang dekat One Me. So pada okay, sedap. Tapi kita orang selalu makan dekat ni tau. Kita orang selalu makan kat Kelebang. Tapi kat Kelebang tu dia lagi sedap sebenarnya kuih tiaw. Dia portion dia sama je, lebih kurang banyak juga. Tapi kalau dia sebabkan mungkin kita orang dah biasa kot makan kat Kelebang tu, jadi macam tekak tu dah kena kat Kelebang. Tapi ni pun okey juga. Saya tunjuk korang kedai mana kita makan ni. Sekejap. Ni kedai dia, One Me Kitchen. Dia daripada satu kedai ke 3 kedai. So memang sedap lah, portion dia pun banyak. I boleh bagi 8/10. Ibu apa? Boleh 8/10 sama. Ya 8/10. Sebab dia mungkin dia tak pedas sangat. Tu. Okay, so sekarang kita okay, let's go guys, pergi Maidin. Inilah time masa saya Sabtu Ahad ni je lah boleh jalan. Kalau saya pergi Melaka, kalau korang rasa Ion Bandaraya tu ramai, dekat Maidin ni kosong korang. Kita orang dah tak mampu dah nak pergi Ion Bandaraya, nak cari apa? Parking. Nak cari parking. Ya Allah, bercinta 1 jam. Jadi orang Melaka memang kena duduk rumah hari Sabtu Ahad. Kita orang bagi can dekat orang luar negeri. Padahal dekat setiap negeri ada je kan Ion. Tapi special kot agaknya Melaka. Okay, jom kita nak keluar. Let's go guys. Padahal kita orang tak suka sangat pun pergi Maidin Jasin ni. Sebab Maidin Jasin tak ada apa-apa. Tapi sebabkan nak jalan pasal tak nak terbalik rumah, jadi kita teruskan je lah perjalanan kita. Walaupun hakikatnya sebenarnya tak nak pun. Sebab kosong je kat sini, senang cari parking. Sebenarnya Maidin ni dekat Melaka kan ada 2 kan. Tak tahu lah ada 2 ke ada 3. Tapi kami pun apa? Maidin yang popular, Maidin Air Keruh dengan MITC. MITC dengan Jasin. Tapi yang ini tak ada apa-apa sangat. Kalau Maidin yang MITC tu dia ada mamak, boleh makan. Takkan nak makan lagi kan. Kat sini kita tengok je lah barang-barang apa yang ada. So ya, kita tengok kasut. Tengok tak ketat pakai soki nipis. Terlalu. Korang tengok keadaan I sekarang. Sebab I takut gigi I ni nanti dia tak okey. Oh ni, dengan 1 bag 2 bag. Nampak kelakar kan? Guys, I nak tengok lipstick. I suka lipstick ni. Sekejap I tunjukkan korang.
Ni. Suka. Yang saya tunjuk dengan korang tu yang inilah. Tapi sekarang dia dah tukar packaging. Yang warna pink kan. Ini. Tak ada benda pun nak cari sebenarnya. Saya tengok. Window shopping. Saya suka pakai sabun ni korang. Sedap doh baunya. Yang bawah ni I tak minat sangat. Yang ni tak minat. Tapi yang ini yes. Sebab dia ada biji-biji. Sebab dia ada biji. Apa yang ada? Lawannya packaging ni. Lotion ke? Ni apa korang? Ni apa? Abang tak reti baca ke? Oh ni bath. Baca dah Zainab, baca. Ada yang berminat? Ha? Ada yang berminat? Tukar sekarang. Jom. Kita tak boleh lama-lama kat sini, bahaya. Bahaya, takut kita terbeli. Ada promotion yang best-best. Enggak ada pun. Dah? Ha? Tak ada benda. Takut terbeli kan? Takut terbeli. Baik keluar awal. Oh ni duk. Ha? Oh ni mah. Steam air mas. Masuk aku dah boleh buat. Masuk nak boleh buat. Macam ni. Alhamdulillah kita berjaya. Ha? So I dah tukar position jadi macam ni. Sebab cakap tak ada benda nak beli kan. Tapi kita ambil troli. Kita ambil troli supaya kalau kita terbeli kita ada troli. Walaupun I memang tak ada. Alamak, mesti dengarkan bunyi gedung-gedung. Kita dah bunyi kita punya troli. Sekali lagi I bentik iPad Okay. Ya. Ada mainan. Jom kita tengok mainan. Wah, macam ni. Rar. Wah. Duluan I beli yang biasa je. Tak tahu yang ada kotak dia. Dengan sepatu aku. Kira kena. Sekarang ada lagi tak anak Muslim? Dulu anak Muslim ni korang memang tak tahulah, ajak zaman I lah dulu. Memang popular lagi komik dia. Komik anak Muslim. Komik. Tapi tak jumpa lah komik dia. Ada ke tak? Ada yang dalam dia macam ni. Tapi dulu ada komik tau. Ya ke? Tapi memang tak I salah.
Ha, betul ada kopi weh. Ni. Dalam. Ha, dulu dia ada komik. Wish, dulu zaman kecil-kecil dulu dah rasa mahal, tak mampu nak beli. Dan masih ada kat situ. Peace. Peace, 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 peace. Okay, kita dah siap membeli belah. Itulah dah cakap jangan masuk Maidin. Memang ada je yang nak beli. Okay. Dan guys, itu saja video untuk kita kali ni. Bye. Don't forget to like, share and subscribe. Saja je nak cahaya.